Kau sebut apa senang jauh-jauh, ha? Gigi gajah aku. Susun sini, susun sini. Okey. Kita siap. Wait. Zombie pegang apa tu? Oh, sakitlah zombie. Apa benda tu? Ice mission. Dia siapa ni? Kage. Apa benda dia bagi kat aku ni? Yep. Kepada Yellow HT, anda diamanahkan untuk kumpulkan blue ice sebanyak mungkin. Dia amanahkan lagi. Biasalah. Jadi babu. Ganjaran yang sepadan. Okey, ada ganjaran. Okey, aku nak buat. Tapi nak kumpulkan ais kat mana? Oh, aku tahu. Dekat kampungnya Learning. Okey. Anak dia tunggu pagi. Oh, kat mana? Halo. Kau buat apa nak teleport orang? Mana ais? Mana tempat ais? Mana tempat ais? Ya Allah, tiba-tiba. Oh, tu dah nampak dah. Okey. Okey, aku dah nampak. Jangan ada kolam ais. Kau kat situ je. Ni kau aku manfaat. Ni ada. Cantiknya. Sekejap, aku nak turun macam mana ni? Jangan. Aku dah jauh ni. Aku cuma nak ambil itu je. Aku ni sebuah miner. Tak ada. Alah, tak nak ah. Iman tak nak lah kat sini. Iman, kolam ni aku tak nak lah. Bawahnya air. Tenggelam aku nanti. Aku ambil. Iman, aku dah jauh tau. Aku takut aku mati je. Dah lah ada itu phantom ke lebah. Asal lebah kat sini. Lebah random. Oi, kau sesat ke? Dia tak kisah naik apa-apa. Tak kisah? Tak kisah. Maksudnya ais senang nak tu lagi laju. Aku nak beli. Aku tinggal rumah. Astaghfirullahaladzim, lajunya mining aku. Aku baru mining dah macam flash je. Tak ada apa ni, tak ada gravel. Aku tengok ada gravel tak? Sama. Aku rasa aku ada gravel. Oh, tak ada. Alamak. Masalahnya tak. Kau tahu kan saya punya redstone apa? Redstone? Apa tak boleh tu? Apa tu break? Ya Allah, kesiannya. Ni kan ni kan ais ni aku ambil kan, tanpa aku tutup lubang dia biar salji boleh ni balik. Ya. Tengok aku ingat aku ni kan pecinta lah. Okey, sekarang nak pagi. Korang. Apa benda tu? Pagi pula. Dah nak pagi lah tu. Weh, tolong korang ambil ais. Aku dah jawab weh. Dah. Bukan hati. Kau ada siltas tu? Siapa? Aku punya X ada siltas. Ya Allah, guna X ya Allah. Lambatlah kau. Kenapa aku guna X? Dia hanya tempat hari ni. Chamber. Aku pun boleh tau. Kenapa dia banyak punya cerita kat cara chamber? Macam what? Oh ya. Dia dekat X aku. Oh. Kita ke mana? Ni sekarang ni. Random ke? Ni cukup tak ya agaknya? Aisnya? Aku ada. Krisis besi. Aku mengisytiharkan tempat kita krisis besi. Kenapa? Aduh, mati. Memang saya sebelah tu kan. Kau tahu tak sebelahnya? Sebelahnya portal aku juga.
Alamak, banyak sangat. Aku rasa glitchy kan untuk yang player Bedrock. Sebab aku rasa yang ni bukan design untuk Bedrock sekali. Alah, portal je, tak apa. Ada ke banyak? Mak saya Korang pandai lah. Mak saya dah 3 kali tau. Tak apalah, korang pandai-pandai. Discover the floor is lava. Portalnya tak hancur pun lagi. Hancurkan dulu. Aku dah hancurkan dah. Oh, dah hancurkan dah. Nufail ni aku bagi ais dekat base. Ni pergi base. Okey. Aku kat rumah aku. Oh. Sini. Sekarang aku ada transport tu. Subline dah. Hot to race destination dah. Ni, aku bagi ais. Sikit je aku punya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ais je aku. Aku punya belakang tu. 10 ais je. Tak sangka ada 10 ais je. 10 sikit je kan. Aku tak sangka kau betul-betul pemalas je sampai kau ambil 3 je. 3 je. 3 apa? Kalau macam tu aku fokus dia. Aku ada 10 je. Aku ambil 10 je. Oh, 3. Oh, faham. 10 je. Ah, Pemalas. aku ni malas lah. Iman nak tahu tak tu berapa? Iman nak tahu 10 berapa? Iman nak tahu tu 10 berapa? 10 stack. Kau tak nak dulu kenapa? Orang Sebab tu Iman Nufail macam terkejut. Aku awal-awalnya salah faham. tak tahu tak, kita orang pun kena faham. Tiba-tiba tengoknya 64. So 64. Nufail, kalau kau nak batu cakap dengan aku tau. Aku boleh kumpulkan cepat je. Cepat lepas tu stone. Lebih ke stone. Stone. Aku nak batu nak buat backup. Stone. Backup untuk next building nanti. Tapi aku kena tak mending dulu lah. Aku takut pickaxe aku hancur. Korang ada mending tak? Ending aku kat pickaxe je. Sini. Gabung dengan pickaxe aku. Saja je. Iman, lu diam. Ending dekat pickaxe aku. Pickaxe kau ada apa je nak tengok? Kali pickaxe ada mending je. Tu je satu. Yang ni ada tukar. Apa? Yang ada tu mending. Tak ada aku sampai sekarang fikir kenapa Cacing betul dia bagi si letak si pickaxe Tahu lah, tapi boleh break lah. Nanti macam tu. Oi, jangan kau. shit. Jangan buat kat rumah aku. Tahulah. Aku pun ada. Tengok ni aku hancurkan tingkat aku pun boleh. Sekian anak tanah tu. Ada cicak melekat. Aku tengok atas macam gereja. Tim Aku belum tambah decorate. Nantilah bila aku tambah decorate nanti. aku ingat aku nak tambah Jesus. Mana ada. Aku tambah bulan bintang lah nanti. Nanti jadi masjid. Iman kan ada kat Turki ke yang ada gereja jadi masjid. Nanti aku tambah je lah bulan bintang dah. Dah jadi. Dah cepat sikit decorate sebab aku salah faham. Kau dah lama salah faham. Aku nak letak apa je. Aku letak signboard. Ini adalah rumah aku.